Hari ni saya nak review satu biji motor yang mempunyai 250cc yang baru keluar dalam market. Inilah Forza 250. Bukan, inilah NSS 250 guys. Dengan enjin 249cc, single cylinder, liquid cooled, single overhead cam, 4 stroke, 4 valve, 22 horsepower dengan 24 Nm torque. Top speed. Ayah, top speed saya tak tahu lagi sebab motor ni belum cuba, belum tahu. Bos, saya tak nak tahu pasal enjin. Kan dah review hari tu. Habis, ni nak tahu apa? Saya nak tahu beza NSS 250 yang baru ni dengan yang lama. Bos tahu ke? Saya profesional Honda motor di Kuantan. Mestilah saya tahu. NSS 250 yang terbaru datang dengan 5 inci TFT ataupun lebih dikenali sebagai LCD display dengan Honda Link. Dia boleh connect dengan feature-feature phone korang seperti lagu, call, map, cek cuaca. Inilah update dari NSS lama. NSS 250 baru ni datang dengan 5 warna: silver, putih, merah, hitam dan hitam merah. Motor ini adalah upgrade facelift saja tau, bukan yang all new. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang motor NSS 250 tahun 2025, meh, datanglah kedai kami. Kedai kami adalah salah satu Honda Impact X di Kuantan. Kami ada 5S: sales, service, spare part, safety. Yang last, Superman. Sudah anda belajar? Sila komen.